Kami sebagai rakyat Sabah mahukan ada perubahan dan kestabilan politik. Kau dengar? Kestabilan politik, perubahan politik bukan saja kepada YB, menteri-menteri, calon-calon, tapi kepada kau sebagai pengundi. Kau nampak sudah YB tu, calon tu datang 5 tahun. Selama 5 tahun dia baru datang 1 kali. Dan baru 1 kali dia bagi kau duit, kau terima sudah jadi YB mu, kau jangan komplain, kau diam. Kalau kau mahukan kestabilan politik, kau sebagai pengundi perlu tahu mana calon yang bagus dan berhak layak mendapat title sebagai seorang pemimpin. Jarang sekali boleh kira guna tangan kalau ada calon yang berdiri di hadapan tanpa memperlekehkan, tanpa menjatuhkan, tanpa memburukkan parti lawan. Susah sekali kita mau cari ada calon yang datang ke hadapan bermanifesto dengan visi dan misi yang jelas. Manifesto. Kalau ada parti-parti politik, kalau bermanifesto daripada zaman nenekku, moyangku, mungkin sampai ada anakku sekali, manifesto yang sama. Isu parti, isu PTI, isu air, isu jalan raya, itu bukan isu yang perlu dipolitikkan. Itu adalah isu yang menjadi tanggungjawab pihak kerajaan maupun pembangkang untuk menyelesaikan masalah di negeri Sabah. Itu kamu kena ingat. Cakap bagus-bagus kamu tak dengar. Setiap kali musim pilihan raya, Sabah ndak sudah jadi negeri harmoni. Dan pilihan raya lah kau nampak segala balak lah keluar, orang bilang. Itu parti dengan bangsa itu. Itu parti dengan agama itu. Inikah Sabah harmoni yang kamu cakap? Ndak payahlah, ndak payah terpaling harmoni guys. Masa musim politik, masa musim PRN, segala muka keluar. Lepas tu masuk balik, kamu terima juga tu orang. Jadi nasihat saya kepada rakyat Sabah, jadi pengundi yang jelas, kamu tahu siapa kamu mau undi, bukan lagi pengundi yang kamu tahu komplain setiap kali tidak buat kerja tapi masih lagi. Itu yang kamu sokong.